Boleh tak you terima I balik? Rasanya tak kot. I dah ada girlfriend. Kita orang happy. Dia terima I seadanya. Tak tuduh I bukan-bukan. Tak pernah cakap I lembik. So buat apa I nak tinggalkan dia untuk you? It's not worth it all. Ada apa-apa lagi ke? I nak kena masuk ni. Tak naklah nanti dia nampak pula I dekat sini. I ni setia orang ni. Bye. Iyalah kan, kita pun pernah melalui zaman muda dulu, ya tak? Kalau jatuh cinta tu, ya Allah, parah. Makan tak kenyang, mandi tak basah. Macam orang tu cakap lah, serba-serbi tak kena dia buatnya. Betul tak? Betul lah tu. Kita masa zaman-zaman muda melalui macam tu juga kan? Ya. Ni, kiranya anak awak ni tengah alap angau. Angau sangat. Pelik dengan anak saya pula. Ya. La haula wala quwata illa billah. Saya ni kena paksa dia untuk bercinta. Kena paksa. Inilah dekat Tarim diorang belajar tu. Mana boleh sempat nak pakai couple. Suka kahwin. Itulah tu. Itu yang sekarang ni saya nak buat dekat anak saya. Kan? Kalau dah suka sama suka tu, terus saja kahwin. Anak saya pun bukan calang-calang kan. Agama tu elok, muka pun elok. Sesuai sangat lah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Memang bagus macam tu tau, supaya kita tak tanggung dosa diorang dah. Betul. Tapi ni awak kena kaji sikit. Kenal menantu awak tu. Kenal sangat dah. Kenal sangat. Ini yang saya nak tanya sekarang dekat awak ni. Dia. Ini anak saya perempuan tu kan, yang pandai menyanyi, berkasidah. Masya Allah. Pandai mengaji. Masya Kan, yang cantik, Masya parasnya tu. Dia berkenan betul dengan anak awak. Macam mana? Allahu Akbar. Akhirnya jadilah ya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ni, tak kecil hati. Tidak. Tak kecil hati. Tidak. Takkan. Memang keturunan nenek moyang saya ni memang kita menjaga nasab. Faham. Kita ni keturunan alur baik. Jadi kita menjaga nasab. Kalau Said Jazlan nak kahwin, anak saya yang Said Jazlan, kalau nak kahwin, isteri dia